sekarang ni kita dah sampai ke LRT Station Kelana Jaya. So nak pergi ke KLCC, kena naik LRT lah. Dah lama babe tak naik LRT. Apa lagi? Jom kita. Okey, kita dah sampai kat KLCC. Yeay! Kita berjaya naik LRT. Sekarang ni kita nak naik bas. Pula kita akan pergi ke KL Sentral. Kau jangan ikut aku Okey, sekarang ni saya dah naik bas. Tadi tambang monorail bayar. Ni free duit. Jimat duit. Sekarang ni kita dah sampai kat Pasar Seni. Okey? Yeay! Kita dah sampai kat New Central. Tadi naik Rapid KL, pergi New Central. Kena jalan kaki sikit, kita nak sampai ke KL Central. Tas yang terakhir sekali. Terima kasih abang, bawa pergi ni Kelana Jaya abang Boleh? Boleh, saya nak tidur. Penat abang, penat. Untuk destinasi yang pertama, saya akan pergi KLCC. RM4 dapat ini aja. Tapi inilah caranya untuk saya ke KLCC. Bila saya naik LRT ni, saya rasa seronok sangat. Bila lah nak sampai LRT ni, asyik berhenti aja. Tadi saya naik LRT sampai ke KLCC. Jadi sekarang ni saya naik bas nak pergi tempat lain pula. KL Central. Lagi senang terdekat depan ni Bukit Nanas. Bukit Nanas. Turun dekat Coket. Lagi senang. Satu idea yang bagus. Satu bas saja, 2 bas saja. Ya. Satu bas saja. Itu lagi bagus. Semuanya free. Kalau naik monorail kena bayar. Monorail kena bayar lah. Kau memanja semua nak beri aja. Kalau tadi LRT, sekarang ni saya naik monorail. Beza. Ya, jalan dia beza, lain. Dia ikut jalan lain, LRT ikut jalan lain. Sekarang saya dah sampai ke KL Central. Naik monorail tadi. Sekarang ni saya dah kontak si Uber tu. Ini dia, si Uber tu. Uber pun dah sampai. Uber kan? Betul. Comelnya. Alright, jumpa lagi. Bye-bye. Peserta selebriti kami akhirnya dah sampai balik ke studio selepas mengembara menaiki public transport. Sekarang ni kamu dua dah rasa naik public transportation. Apa yang kamu prefer? Yang mana yang kamu lebih suka? Bawa kereta ke naik public transportation? Saya suka naik pengangkutan ni lah, awam. Dia jimat masa. Lagi satu, ada orang bawa kita, so kita relax. Kalau kau naik van jenazah pun orang bawa. Bengang tol kan dia ni. Tak, tapi Bel, daripada bawa naik pengangkutan awam dan juga kereta sendiri, yang mana Bel lagi suka? Bagi saya untuk cepat lah, saya naik kenderaan sendiri lah. Kereta lah. Kereta senang. Baiklah. Kita tengok apa kata seorang pakar. Kami bersama seorang pakar automobil, Cik Din daripada AutoZone. Khabar Cik Din? Baik. Alhamdulillah. Baiklah. Cik Din, tolong ceritakan sikit apa kebaikan ada sebuah kereta pada zaman sekarang. Dia buat masa sekarang ni, ramai yang tidak mengetahui bahawa untuk memiliki kereta tu senang. You boleh memiliki kereta yang serendah tanpa bayaran muka. RM300 sahaja ataupun exactly-nya 293. So you divided 30 hari. So maknanya RM10 sehari. Macam Fiza, dia pergi public transport. Walaupun free, 5 bas dia satu hari. Betul. Jadi masa tu yang tidak ada. Kalaulah kata jadi emergency kat rumah ke, kucing lapar ke dan sebagainya, dia nak kena balik terus. So itu masalah, kena fikir-fikirkan. Betul. Terima kasih Cik Din. Kata-kata yang betul-betul bernas yang buat kita fikir. Kita kembali bersama peserta kita. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran ketiga minggu ini? Bel dan Filza, itu dia. Kita dah dengar kata pakar kita. Untuk pusingan ini, saya rasa saya terpaksa memberi kemenangan kepada Bel kerana memilih dengan bijak. Dah bangga sangat.
macam terkejut je. Tahu-tahu kan daripada dulu Abang Bel. Tu dia. Baiklah. Sementara Bel sedang berseronok-seronok dengan kemenangannya, apa kata kita kembali selepas ini. Macam-macam yang kita belajar hari ini. Fiza dan Bel, terima kasih kerana bersama kami. Tapi sebelum kita pergi, saya nak tanya dulu. Apa yang Bel paling belajar daripada pengalaman hari ini? Pelajaran yang saya belajar hari ini, kalau saya tak ada job, saya boleh bawa kereta. Ya! Jadi adik-adik yang tak ada job, kontak saya akan ajar cara-cara bawa kereta itu. Fiza pula? Okey. Public transport yang ada yang bayar tapi jimat dan ada yang free. So apa lagi? Gunalah public transport. Ya, itu dia. Amalan syaitan. Itu dia. Janganlah amalan syaitan. Ingat, berbelanja mengikut kemampuan anda. Setakat sini saja dalam rancangan Let's Do It! Amalkan tabiat menabung. Kebanyakan orang menganggap simpanan bersamaan dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Kita perlu ubah sikit amalan tu. Tanam dalam diri kita perbelanjaan bersamaan dengan pendapatan tolak simpanan. Dahulukan simpanan. Anggap ia sebagai bayaran untuk diri kita sendiri. Kita lihat berapa banyak yang kita boleh simpan setiap bulan buat masa hadapan. Ramai dari kita sebenarnya berbelanja lebih dari kemampuan kita. Kita perlu lebih bijak merancang kewangan kita. Bermulalah dari sekarang demi persaraan anda nanti. Kadar bayaran kepada penumpang bergantung kepada destinasi. Memang slow lah. Setiap peserta akan peserta perlu menaiki kenderaan awam untuk sampai ke destinasi yang telah ditetapkan. Posing lagi. Apa kau nak? Ambil kau. Tadi saya naik KLCC. KLCC pula. Tadi saya naik KLCC sampai LRT.